Geng, slipper baru geng daripada Marco Rocco. Barang Thailand geng, made in Thailand. Nampak tak belah bawah ni? Memang selesa pakai kasut ni, slipper ni. Dah macam kasut lah sebab dia boleh cover separuh daripada kaki kita. Kalau korang tengok belakang ni ada tumit kan. Bila kaki masuk dia memang snug. Maksudnya snug tu masuk dia ngam-ngam, dia grip kaki. Yang ni kalau korang ambil saiz besar sikit, kalau tak selesa pakai, korang boleh try pakai dengan stokin. Ni slipper ni korang boleh pakai untuk indoor boleh. Kalau nak pakai kat outdoor, kalau contoh nak pakai macam slipper biasa, dia memang ada protection. Korang tengok depan ni bertutup. Dan kalau naik motor memang akan protectkan kita punya jari kaki. Misal kata kalau korang terlangkah kaki meja ke ataupun batu naik ke, memang ada protection. Dan slipper ni mula-mula aku ingatkan berat ke tak. Memang terasa gila ringan slipper ni. Tak macam slipper lain. Yang ni betul-betul ringan. Dan kelebihan dia korang tengok tapak tebal. Depan ni dia macam ada drop sikit. Lepas tu dia punya kasut masuk memang pegang selesa gila. Ok, belakang ni ada tumit sikit. Dan paling penting tapak dia lah. Tapak dia ada gerigi-gerigi macam ni. Maksudnya dia ada grip.